Ada kek manis dan rasa kebas-kebas, boleh tak nak minum susu ni? Jawapannya memang bagus minum susu ni kalau ada kek manis serta rasa kebas. Sebab susu ni kalau untuk kek manis, kita ada peria katak dan kromium untuk tingkatkan lagi sensitiviti insulin dan bila insulin kita lebih meningkat, lebih sensitif lah. Jadi dia boleh proses gula kita dengan baik lah. Dia cantikkan balik bacaan kek manis. Lepas tu kalau untuk saraf, contohnya rasa kebas, kebas tangan, kebas kaki, ada masalah saraf, susu ni pun bagus sebab dia dah ada ALA, alpha lipoic acid, untuk sokong balik saraf kita supaya kembali bekerja dengan baik. So ada kek manis dan kebas, memang bagus minum susu ni. Nak dapatkan jangan lupa tengok dekat beg ni sekarang, harga tengah promo. So nak dapatkan susu ni, check out sekarang. Dapatkan susu Peria Katak Grosha Plus boleh dapatkan di semua farmasi berdekatan dengan tempat tinggal anda ataupun boleh beli juga di Shopee, search Grosha OS.